sebelum, kita dapat satu tender besar dekat Kelang iaitu projek pembinaan. Jadi untuk projek ni, saya akan bagi dekat Zarul untuk lead projek ni. Jadi saya harap kamu semua dapat beri kerjasama kepada Zarul supaya projek ni dapat dijalankan dengan cemerlang. Itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Hello. Boss. Tashu, ini merupakan file diberi oleh bos. Okey semua, ini merupakan file projek yang kita akan buatkan dekat Kelang. So, di sini saya akan mengagikan tugas kepada kalian untuk projek kita. So, Amir sebagai penolong pengurus projek, Aboy sebagai setiausaha dan Nur sebagai bendahari, Rasid sebagai pelika bentuk dan Zulkifli sebagai penolong Rasid. Darul. Rasid. Ni kerja latest update. Bersiap. Betul. Kenapa Darul? Kau okey tak? Uish. Ini siapa yang buat ni? Ada kesilapan ni. Tak boleh. Kalau bos tahu ni, mati kau kena. Bahaya ni kau. Mati ni bos bebek kita kena. Boleh. Surat tu. Ya, baik. Apa benda yang pandai salah macam ni? Aku tahu apa yang aku buat. Hello. So, Zarul. Amir. Asal panggil? Ada hal penting ni cakap ni. Penting. Nasib kita kawan baik tau. Kalau tak aku dah elak ke bos. Kau faham tak? Saya ada apa ni? Ni ada kesalahan ni. Kau tengok balik. Ni dekat partnya ni. Kau tengok balik lah. Oh, yang ni. Ni aku salah kira sikit. Kau kena kira yang betul tau. Sebab perkembangan untuk projek tu ada cara besar. Susah juga. Nanti tender tak percaya kita. So kena rujuk balik lah. Tak apa. Mari kita settlekan sama-sama ya. Okey. Okey, baik ya. Okey. I'm not saving you for myself. I wanna see you and I wanna say you what's keeping me warm. You what's keeping me safe. Assalamualaikum semua. Jadi macam yang korang tahu, kita dah release sebab projek kita kat Kelang. Jadi penghargaan tertinggi dekat Zarul sebab dia leader, dan juga untuk korang semua sebab bagi kerjasama yang penuh dekat leader kita. Jadi itu je sebenarnya. Nanti saya akan depositkan bonus kat korang. Itu je. Saya check dulu. Okay? Terima kasih. Ya, semua okey.